Reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar tuan-puan yang mulia? InsyaAllah hari ni hari 13 Mei. Kirami ingat Kirami tahun 2026, hari Rabu. Temuan sisian seterusnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya cuba lagi. Alright. Okay, biasa. Pagi-pagi kita akan ambil BP. Assalamualaikum Dr. Ibn Fayyah. Assalamualaikum, hi all. Benda sekarang. Kita tengok. Lagi Ros pula, bunga Ros. Nadia, Nabila. Saya punya menantu ni dua orang Nabila. Saya kata tak ada lagi. Yang ni yang berhati Lelaki. Tak elah, macam mana ingat? Kau tak ingat? Biasa stroke ni kena ingat, dah ingat. Lelaki. Okay, 11571. Alright. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita go to OT. Occupational therapy. Dia bagian arti dulu. Return to work. Apa ni? Return to work. Speech. Second speech. Okay. Di atas dulu, OT, T, Okay. lepas tu awak, T, Loku. lepas tu komen. Alright. Alright. Kita jumpa seterusnya. Ya. Terima kasih. Kita jumpa sekejap lagi. Kita jumpa arti dada. Pagi ni kita berjalan ke arti dada tingkat 1. Kita tengok siapa pengendali kita atau penyelai kita. Cikgu apa yang kena bagian saya hari ni. Assalamualaikum. Siapa ni kan? Orang nak boleh apa? Holiday. Jangan mati nyanyi. Okay, masuk bilik ni aku. Yang ada host. Yang sama dengan ketua kelas. Cikgu Hakim. Assalamualaikum. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. Satu set. يا حبيبي يا شافعي يا رزق.
So kadang-kadang dia punya resonance juga. Tapi sekarang laju dah tak sangat resonance untuk kita tak balik lah, okay? So maksudnya okay, semua speech pun boleh faham. Mungkin ada certain sound yang cik rasa tak okay sangat lah. Ada ke cik rasa macam tu? Certain words ke? Macam kita tak kontrol cakap lah. Kan dia tak kontrol dia macam Lewi. Apa soalnya dia boleh mendatang, dia menurun. Actually yang lepas kan dia kata bagus lah. So mereka cakap saya jumpa lagi yang nak tu. Yalah. Dah dengan Jun lah. Dah dengan Jun tu sekejap ya. Oh, dua-dua ada empat ya. Oh, tiga lagi ada. Yes. So dengan saya aku jumpa dengan Cikgu nak tengok video saya dia lah. Video foto tu? Tak, video yang baru ni lah. Dia ada upload dekat TikTok dia. Ya so ya. Tapi ni pakai saya dah ada yang dia saya delete lah. Dia orang yang mana video nak saya simpan saya masuk dalam FB lah, masuk FB buat grup kan. Tapi boleh masuk video panjang-panjang eh? Boleh. Ni lah TikTok. Ini. Okay. Ada? Ya. Baik. Ni Siri tu eh. sangat ni sampai 2 April. Yang 6 April ni InsyaAllah ni saya upload. Dah siap lah tinggal upload belum. Mana ni video ni? Oh banyak. Ada 5. Okay yang ni. Okay, alhamdulillah selesai sesi speech therapy. Lepas ni speech therapy ni dah minta dia anjakkan dia sebelum ni 2 minggu sekali. Jadi saya selalu minta dengan dia lepas ni 3 minggu sekali pula berjumpa balik dengan dia. Right, kita berjumpa. Ni kita tengok kita Titi ni jumpa dengan siapa. Oh, yang main. Assalamualaikum. Ni siapa ni? Ini siapa? Azrin. Alright. Jalan lah, 3 lagi. Boleh? Okay. Bersama dengan Cikgu Hazrin 25 minit. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا Alright.
Musim sejuk kan? Tu waktu hujan. Hujan hujan lah. Kalau sejuk tak sangat. Tapi kalau sejuk gigit. Ustaz. Pasal awal tahun gigit. Ah, Awal tahun pakai Sweater? pakai jaket lah. Masya-Allah. Hari ni pakai pemberat. Silang satu gigit. Boleh insya-Allah. Jalan biasa dulu 5 minit untuk next 15 dan reverse. One, two, three, go. Ya. Ni. Tu, dia naik tu kan? Ha? Cuba try tolak dengan tangan, kaki pun ada macam ni kan? Kita tolak. Betul. Boleh. Baik. Dua. Okey tak? Sakit tak? Boleh. Tiga. Boleh. Baik. Empat. Boleh. Lima. Okey. Baik. Okey. Enam. Okey. Tujuh. Boleh. Empat. Baik. Lagi. Dah. Pun. 10. Okey, aku. Betul eh? Ada. Boleh. Ya. Okey. Dengan dekat rumah, pegang boleh setting kan? Kita kasih training project tu lah. So, kalian kasihkan buat kali punya push off. Alright. Kalau you tak boleh push off project, lagi susah. Okey. Alright. Alright. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Hari ni sempat kelas lah. Terus OT. Right. Bersama dengan Cik Hakim. Lepas tu dengan speech therapy. Speech therapy ni Cikgu Alia. Right. Lepas tu kita PT. PT ni Cikgu Hazrin. Lepas tu akhir session tadi Cikgu Lutfi. Right. Jadi esok dalam macam biasa. Esok insyaAllah OT, PT, Hydro. Okay. Okay, untuk lain-lain lah Macam biasa skop kerjaan tu macam biasa bagi hartanah. Siapa yang nak jual beli hartanah boleh hubungi Anud. Dan pertanyaan berkenaan dengan hartanah mengenai peguam dan apa-apa insyaAllah Anud akan bantu untuk menjawabnya. Right. Kalau Anud tak dapat jawab, Anud akan jumpa orang yang pakar untuk memberikan jawapannya. Dan skop kerja lagi untuk penjualan kereta. Untuk jual beli kereta, siapa nak jual kereta, kereta Malaysia, kereta Continental dan apa-apa kereta lah insyaAllah. Kereta sorong pun boleh lah. Kereta sorong untuk yang terpakai lah, boleh hantar dekat scrap. Dan lagi siapa nak beli kereta untuk kereta baru, kereta recon dan kereta second, insyaAllah Anu juga boleh usahakannya. Boleh berhubung dengan Anu untuk memudahkan urusan. Dan masa ni untuk mesin rumput Anu tak buat lagi lah. InsyaAllah. Selamat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk sesi yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.